Kalau korang nak masak cepat, jimat masa, jimat tenaga, guna standing cooker ni. Dalam satu unit ada hob and oven sekali. Standing cooker ni, kenapa cepat? Sebab jimat masa, jimat tenaga. Korang tengoklah, dia mesti ada lebih dari 2 burner. Ada 3, 4, 5 pun ada. Burner dia kuasa semua berbeza-beza. Ada api kecil untuk didesok and ada juga api besar untuk stir fry. Dengan 5 burner ni, nak masak 5 lauk sekali serentak pun boleh, tak ada masalah. Jimat masa, nak masak pun lebih cepat. Tinggi dia pongam, senang nak tengok dalam oven, tak payah bongkok-bongkok. Badan pun tak penat, tenaga pun tak banyak keluar. Dari segi safety, contoh kalau api terpadam tiba-tiba, gas auto cut off, tak ada kes kebocoran atau terbakar. Pintu oven kita pakai 3 layer kaca, kurang risiko melecur, lagi selamat. Pendek kata, dengan standing cooker ni, kerja dapur pun jadi lebih pantas, badan tak cepat penat, dapur pun dapat lebih kemas. Confirm lepas ni asyik melekat je dekat dapur. Jadi, tunggu apa lagi? Jom datang ke semua cawangan alat dapur yang berdekatan sekarang.